Hello, Assalamualaikum guys. Okay, hari ni saya nak pergi pasar sehari di Pahang. Felda apa panggil? Jengka, Felda Jengka. Okay, tengok hari ni ramai orang. Yalah hari Ahad ramai. Ada majlis pembenaran jaga depan. Parking susah dapat lah. Jalan jauh sikit menapak. Kita tengok barang mana yang ada. Jom jalan. Okey, hari ni saya tengok ramai dan yalah, banyak barang-barang yang tak boleh jumpa di pasar lain lah. Ada kelainan sikit lah daripada pasar-pasar lain. Tapi ada juga yang sama lah, macam jual baju-baju. Tapi keunikan dekat pasar ni nanti saya bagi tahu lah dekat korang semua apa keunikan dia. Jom layan dulu. Ada jual anak ayam warna-warni. Dekat situ ada jual craft tangan yang dibuat oleh orang tempatan lah. Tolong saji macam-macam. Tapi nak warna ni hitam. Ni is kot ke? Nah, ni. Dah sekitar pukul 8.30 tu dah makin ramai. Asal-asal orang crowded, ramai. Saya tak tahulah mana datang mereka ni, daripada pelbagai negeri juga kan. Pelbagai bangsa ada kat sini, Cina, India, Melayu. Ramai yang datang sini nak menengok pasar terpanjang di Malaysia yang katanya dah dipotong oleh pasar pagi selama kan. Yang kedua terpanjang di Malaysia sekarang ni, pasar sehari di ini keunikan di pasar ni, jual ikan hidup-hidup. Ikan fresh daripada sungai. Ikan apa? Ikan patin. Ikan patin ada, ikan keli ada, udang galah ada. Mantap. Harga pun murah-murah. Sekilo ikan patin RM22 biasanya. Mantap. Okay, dah habis pusing. Nak balik tu kita beli ikan patin fresh. Ni rasanya ikan patin sangkar ni, kolam lah. Yang penting murah lah, sekilo RM22. Belilah 4 ekor sangkar ni, ikan patin sangkar. Beli 4 ekor. Dari siang potong padu siap-siap. Senang nak masak. Ikan patin masak tempoyak.
Okay, dah siap potong. Lepas tu itulah kita balik. Okay, ciao.